Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. InsyaAllah kita pada kesempatan pagi ini kita akan tamatkan kisah yang pertama daripada surah Al-Kahfi, iaitu kita akan sambung pada ayat yang ke-21 insyaAllah, sehingga habislah. Ringkas saja insyaAllah. Jadi untuk kisah yang pertama, kalau kita dah ceritakan sebelum ni bahawa dalam surah Al-Kahfi ni ada 4 cerita. Yang pertamanya adalah cerita pemuda Al-Kahfi. Yang kedua, kisah pemilik 2 kebun. Kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Khidr alaihi salam. Ada juga kisah Dzulqarnain. Jadi insyaAllah kita menamatkan kisah yang pertama pada pagi ini insyaAllah. Okay, ayat yang ke-21 suratul Kahfi, firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. Okay, baik. Allah subhanahu wa ta'ala ni cerita lepas dah bangun, selepas dah 300 tahun Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan mereka dan mereka dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila dibangunkan tu, akhirnya cerita tentang mereka dibangunkan tu orang tahulah, disingkapkan ataupun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebar di kalangan sebahagian masyarakat. Okey, baik. Jadi ayat ni tuan-tuan dia nak cerita apa? Dia nak cerita hikmah ataupun apakah mesej di sebalik Allah Taala menjadikan cerita tu tersebar. Jadi yang pertamanya mereka tu dibangunkan. Yang kedua, cerita tentang mereka itu dibangunkan itu tersebar di kalangan masyarakat. Allah nak beritahu apakah hikmah dia, apakah sebab dia, apakah mesej dia. Dan mesej dia itu berkaitan dengan konteks masyarakat pada waktu tersebut. Apa konteks dia tuan-tuan? Jadi zaman tersebut ni ialah kebanyakannya ialah pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Orang Nasrani lah di kalangan An-Nasara. Dan apabila bangkitnya pemuda Al-Kahfi ni, kebanyakan daripada mereka ni yang merupakan pengikut Nabi Isa alaihi salam ni terdedah dengan satu pemikiran yang baru, sesuatu perkara yang menimbulkan perdebatan, polemik, pemikiran agama di kalangan masyarakat itu ialah mereka ni terbahagi kepada 2 dalam bab percaya kepada hari kebangkitan. Maknanya ada di kalangan mereka ni, termasuk raja pada waktu tersebut, berpegang bahawa tidak berlaku hari kebangkitan. Maksudnya kalau kita mati, matilah. Yang bangkit tu ada yang kata roh sahaja. Ada yang berpendapat yang bangkit tu ialah sekali dengan jasad. Jadi ada di kalangan mereka ni tak terima, sebab mereka berpegang bahawa kebenaran sesuatu hanya boleh dibuktikan dengan bukti secara empirical, dengan bukti saintifik. Jadi secara saintifiknya, kalau manusia mati, dah masuk dalam kubur, badan dah rosak, maka mana mungkin nak bangkit balik, dah mati dah. Jadi logik pemikiran sedemikian itu digunakan untuk
memahami konsep kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Jadi Allah bangkitkan pemuda Al-Kahfi dan Allah jadikan cerita ini tersebar, bocor, supaya nak jawab isu ni, supaya nak tackle kumpulan-kumpulan yang hanya percaya terhadap kebenaran kepada sesuatu yang dibuktikan secara empirikal semata-mata. Jadi berlaku depan mata mereka, termasuklah raja pada waktu tersebut. Okey, baik. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq, supaya dia orang tahu bahawa janji Allah itu benar. Jadi janji berlakunya kiamat, kebangkitan, manusia ni akan dihisab, lalu titian sirat, akan dihukum oleh akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Itu adalah perkara yang benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, apabila mereka ni saling berselisih tentang perkara tersebut. Faqalu banu alaihim bunyana, jadi ada dua kelompok. Jadi apabila Allah jadikan cerita pemuda Al-Kahfi ni bangkit, mereka pergi ke pasar dan ada yang nampak, ada yang report pada raja, kemudian mereka pergi tengok sendiri. Akhirnya benda itu memberi kesan. Ada di kalangan mereka yang mula revise balik, maknanya tengok balik pandangan mereka tadi, dan akhirnya ada yang mula percaya kepada hari kebangkitan sebab tengok dengan mata kasar sendiri. Sebab mereka nampak, 300 tahun boleh hidup lagi, badan tak rosak, boleh pergi pasar lagi, beli makanan. Jadi benda itu berlaku di hadapan mata kasar mereka sendiri. Faqalu budu alaihim bunyana, dan ada kumpulan, ada reaksi masyarakat. Allah nak cerita tentang reaksi masyarakat terhadap kisah-kisah pelik ni. Allah nak beritahu dalam bab cerita Al-Kahfi ni pun, reaction daripada masyarakat itu ada macam-macam. Jadi yang pertama, faqalu bunu alaihim bunyana. Pertamanya kelompok yang strict, yang nak jaga agama. Dia kata kita bina bangunan. Tempat gua tadi kita bina bangunan supaya nak tutup masyarakat ini daripada tahu tempat itu. Sebab mereka bimbang mungkin orang pergi buat benda-benda yang tidak betul dan sebagainya. Yang kedua, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Adapun kelompok yang suka nak mengambil peluang benda-benda yang macam ni, maka dia kata kita bina tempat ibadat lah. Mungkin nak ambil keberkatan ataupun nak ambil perkara-perkara yang berkaitan dengan pemuda Al-Kahfi tadi. Okey, tak rasa kita dah sentuh sikit yang ni. Kita berhenti setakat dulu untuk ayat 21. Okey, baik. Okey, kita tengok secara detail lagi pada ayat yang ke-22. Ayat 22 ni Allah nak menceritakan tentang sikap orang ni berkaitan dengan ilmu. Sebab apa penting nak cerita sikap orang berkaitan dengan ilmu ni? Yang pertama, sebab cerita ni daripada Bani Israel. Jadi orang Islam dia mesti ada sikap cermat kalau berhadapan dengan berita ilmu ataupun ilmu yang diambil daripada Bani Israel. Kena cermat, kena kritikal. Termasuk para sahabat, kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithu anni walau haraj. Berkaitan dengan riwayat daripada Israiliyat ni, ada sahabat-sahabat yang duk berkawan dengan orang-orang bekas ahlul kitab ni, banyak duk kutip cerita-cerita Israiliyat. Jadi dalam ayat yang ke-22 ni Allah Ta'ala nak beritahu sikap dalam ilmu. Beza antara sikap seorang Muslim dengan sikap ahlul kitab dalam berinteraksi dengan ilmu, khususnya dalam berinteraksi dengan kisah-kisah ataupun cerita-cerita ni. Apa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib.
Jadi ada yang duk bercakap sayaqulun, ada yang duk sentiasa bercakap bahawa bilangan pemuda Al-Kahfi ni 3 orang, yang keempat itu anjing. Ada yang duk sentiasa bercakap mereka ni 5 orang, yang keenam tu anjing. Ni Allah nak cerita orang yang suka bercakap tanpa ilmu. Dari sudut bahasa Arab, kalau kita tengok perkataan yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum, kalbuhum tu tak ada waw kat situ, sepatutnya wa kalbuhum. Sama juga wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang kata mereka ni 5 orang, tak ada waw, sepatutnya dan yang keenam itu anjing. Dan sepatutnya ada dan kat situ. Kata para ulama, antaranya yang disebut oleh, tak ingat, Al-Imam Az-Zamakhsyari antaranya, itu menunjukkan orang yang tak ada ilmu ni bercakap tak teratur dari sudut bahasa. Orang yang suka kepada benda-benda yang bersifat, kita kata sesuatu yang berasaskan bukan fakta, bercakapnya tidak teratur, hanya keluar saja daripada mulut, tidak mengikut laras bahasa yang betul, kerana pertamanya dia tidak ada maklumat, hanya berminat kepada spekulasi semata-mata. Jadi gambaran orang yang bercakap berasaskan spekulasi semata-mata bagi kesan pada macam mana mereka mengungkapkan perkataan itu, sehingga tidak cermat dari sudut bahasa. Sepatutnya ada waw kat situ. Ini teknikal sikit lah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kalbuhum rajman bil ghaib. Allah meletakkan label. Jadi orang yang bercakap tanpa ilmu ni ibaratnya kita membaling ke tempat yang ghaib. Rajman ni kita melontar, rejam, membaling sesuatu. Al-ghaib ni tempat yang ghaib lah, ataupun tempat yang gelap. Contoh, kita ada batu, duduk tempat yang gelap, kan, tutup ni masjid ni, tutup lampu, kita baling batu. Tengok kepala siapa yang kena. Jadi apabila kita baling sesuatu ke tempat yang ghaib, sama ada mengena ataupun tak mengena, ataupun sama ada kita baling itu memberi mudarat kepada orang lain. Jadi Allah nak ibaratkan orang yang ada sikap yang lemah dalam ilmu ini, dia suka bercakap dengan laras bahasa yang tidak betul. Yang kedua, dia bercakap seakan-akan dia membaling ke tempat yang gelap, yang kemungkinan memberi mudarat kepada orang lain. Tak tercapai maksud, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada maksud pun, tidak ada manfaat. Apa tujuan kamu baling? Yang ketiga, boleh berpotensi memberi mudarat ataupun memberi penyakit kepada orang lain lah. Jadi sama juga dalam konteks kita ni. Kalau dekat Facebook, dekat WhatsApp, dekat apa-apa, kalau suka sebarkan cerita yang tak betul ni, boleh memudaratkan agama orang, boleh memudaratkan ilmu orang lain. Sebab dalam Islam ni dia ada dua. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya adalah ilmu mesti berasaskan sumber yang betul. Yang kedua, kalau ada sumber yang betul pun mesti ada manfaat. Ada dua benda yang berbeza. Satu, awak mesti ada sumber yang tepat nak bercakap. Yang kedua, awak dah ada sumber yang tepat, tapi awak benda tu tidak bermanfaat. Jadi itu juga termasuk daripada rajman bil ghaib. Kita bercakap benda yang mungkin ada sumber yang betul, tetapi tidak ada manfaat. Tidak semua perkara yang kita tahu, tidak semua perkara yang kita tahu itu kita cerita kepada orang. Itu kebijaksanaan lah. Jadi kalau kita belajar, kadang-kadang banyak benda kita tahu, semua perkara kita nak diceritakan kepada orang tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, dan Allah bagi tahu ada pandangan yang mana mengatakan mereka 7 orang, yang ke-8 itu adalah anjing. Yang ni ada perkataan wa thaminuhum, dan yang ke-8 itu anjing. Jadi ada ulama yang mengatakan ini lebih dekat kepada pandangan yang betul, sebab ada keterikatan di antara wasaminuhum dengan yang 7 tadi, menunjukkan keterikatan di antara anjing yang
membawa jalan tadi dengan pemuda Al-Kahfi. Okey, baik, tak apalah, itu nak beritahu senario sikap orang-orang ni dalam berkaitan dengan ilmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Okey, apa yang sepatutnya? Tadi yang salah, yang betulnya apa? Tadi Allah bagi tahu sikap yang salah. So apa dia yang betul? Apa solusi dia? Apa sikap yang betul? Jadi kul itu penegasan kepada Muhammad untuk bagi alternatif apakah sikap yang betul tadi. Okey, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Yang pertamanya sikap yang betul dalam bab-bab yang tidak ada sumber yang jelas ini, kita serahkan kepada Allah. Rabbi, Allah lebih mengetahui tentang bilangan mereka, serah kepada Allah. Ini maknanya tawadhu' dalam ilmu, sikap merendah diri dalam perbahasan ilmu akademik. Kita tahu batasan kita. Jadi tidak semua benda yang kita nak kupas. Ada benda-benda yang belum ada maklumat ataupun tidak ada maklumat. Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Mesti ada tawadhu', mesti ada sikap merendah diri, mesti tahu batasan dalam ilmu. Rabbi a'lamu bi'iddatihim, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ya'lamuhum illa qalil. Dan tidak ramai yang tahu melainkan sedikit sahaja, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin raja yang pada zaman tersebut waktu dibangkitkan mereka tu. Jadi cerita-cerita detailnya tidak ramai yang tahulah. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita boleh buat? Kata Allah Taala, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Okey, sekarang ni takkan semua orang tak boleh nak kaji cerita Al-Kahfi ni. Orang yang bidang-bidang sejarah ni mesti nak kaji, nak tahu cerita dia, nak pergi ke tempat dia. Takkan Islam larang pula. Takkan tak boleh. Jadi apa metodologi yang betul itu? Takkan tak boleh nak kaji. Ahli-ahli sejarah mereka mesti nak buat kerja mereka. Jadi Allah berikan apakah skop yang dibenarkan itu. Allah bagi tahu, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan terlibat dalam perdebatan yang tidak bermanfaat, yang panjang, melainkan pada aspek-aspek yang jelas, pada maklumat yang jelas. Jadi kalau seorang ahli sejarah dia nak pergi tentukan antara Gua Al-Kahfi tu sama ada duduk dekat China ataupun yang dekat Turki ataupun yang dekat Syria ataupun yang dekat Jordan, dia pun tengok pergerakan cahaya matahari tadi. Oh, yang lebih dekat dengan Al-Quran ialah yang berada di Jordan sebagai contoh. Tidak ada masalah. Illa mira'an zahira, ada maklumat yang jelas. Okeylah, ada asas. Jadi perbahasan ilmu, kajian-kajian yang berasaskan kepada maklumat yang jelas itu tidak dilarang oleh Islam. Itu yang pertama. Makna yang kedua kata para ulama, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Tak perlu terlibat menceritakan benda-benda yang tidak penting itu, melainkan kita cerita yang jelas sahaja. Cerita pengajaran dia, cerita kaedah dia, cerita prinsip-prinsip dia, benda yang qat'i, benda yang dasar, benda yang penting, benda yang bermanfaat. Itu antara makna illa mira'an zahira. Okay, baik. Itu pesanan yang ketiga kepada Nabi SAW. Jadi jelas yang pertamanya tawadhu' dalam ilmu. Permulaannya kena betul, tahu batas dan limitasi kita, dan tahu untuk serahkan kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalau nak buat kajian juga, nak terlibat dengan perbincangan, tahu skop kajian, jangan membatasinya, dan tahu objektif dia. Mira'an zahira itu adalah balik kepada sesuatu yang jelas yang perlu disampaikan. Yang ketiga kata Allah Ta'ala, wala tastafti fihim minhum ahada. Kan kalau kita buat kajian, kita ada interview, tanya orang yang pakar, tanya pandangan. Okey, baik.
Sama juga dalam bab ini, Allah melarang untuk bertanyakan orang yang tidak sepatutnya. Apa konteks dia? Sebab apa kita duk baca surah ayat 22 ni, tiba-tiba ada larangan daripada Allah Ta'ala, jangan pergi tanya. Jangan pergi tanya ni datang daripada mana? Okey, kita bagi satu, kita nak cuba imagine. Jadi apabila balik An-Nadhr ibn Al-Harith tadi, ni masih kat Mekah ni. An-Nadhr ibn Al-Harith yang pergi ke Madinah, yang pergi jumpa Pedri tadi, waktu tu orang Mekah ni dia tak faham apa lagi pun cerita Al-Kahfi ni. Dan apabila dia balik dan dia bawa 3 soalan tu untuk dia tanya Nabi SAW, dan Nabi tak jawab mula-mulanya, dan Al-Quran belum turun lagi cerita Al-Kahfi ni. Jadi soalan An-Nadhr tadi, Ibn Al-Harith tadi, tentang Al-Kahfi tu dah mula tersebar di kalangan orang Islam kat Mekah ni. Oh, ada pernah berlaku 300 tahun orang tidur, ditidurkan oleh Allah Ta'ala. Tapi yang tersebar di kalangan orang Mekah itu adalah cerita dengan versi Yahudi, versi Ahlul Kitab, yang bermasalah. Bermasalah dari sudut riwayatnya, bermasalah dari sudut metodologi penceritaannya. Maka kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, counter balik, sekat, perbetulkan, wala tastafti fihim minhum ahada. Beritahu orang Islam, kalau berminat dengan cerita ni, jangan pergi rujuk Ahlul Kitab itu, jangan pergi tanya Ahlul Kitab itu. Sebab bukan soal Al-Kahfi saja, soal kau mengambil ilmu daripada metodologi ilmu yang tidak betul. Soal mengambil sumber ilmu daripada orang yang tidak betul akan menatijahkan pemikiran ilmu yang salah. Wala tastafti fihim minhum ahada. Allah mengambil peluang satu peristiwa untuk membentuk sikap ilmu, cara belajar ilmu, cara merujuk kepada ahlinya, cara membentuk pemikiran yang betul. Jadi Allah mengambil peluang cerita Al-Kahfi ini. Sebab ada orang Islam dah mula duk sembang-sembang, duk tanya. Jadi mereka duk mula menerima bulat-bulat versi cerita Al-Kahfi itu daripada An-Nadhr ibn Al-Harith, yang mengambil cerita itu daripada Pedri, apa yang berada di Madinah tadi. Jadi Allah beritahu, wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan pergi minta fatwa, tanya pandangan daripada Ahlul Kitab tadi. Itu penting kita faham konteks ayat ini supaya kita jelas kepada maksud dia. Okay, kemudian Allah masuk kepada ayat yang ke-23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Ini teguran kepada Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tuan-tuan? Kita duk rasa ayat Quran ni lari ke, tiba-tiba pergi teguran kepada Nabi? Tak, dia sama juga. Ini dalam masih dalam konteks sikap dalam ilmu, adab dalam ilmu. Jadi Allah beritahu dalam ilmu, kalau kita tidak tahu, jangan kita janjikan esok kita akan bagi tahu. Ini khusus kepada para guru, para ulama, ahli cendekiawan yang dianggap mempunyai maklumat. Kalau tidak ada maklumat, jangan kita janjikan maklumat itu. Jadi Allah bagi tahu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kata esok insya-Allah tanpa sebut insya-Allah. Jadi kena sebut insya-Allah. Ulama pun kupaslah apa hukum dia kan. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dia kata menyebut insya-Allah ni mustahab. Apa makna mustahab? Tahu perkataan muhabbatin? Muhabbatin. Tahu tak tahu? Baguslah tak tahu. Okay, muhabbatin ni ialah apa? Hub ni cinta lah. Hub ni cinta. Mustahab ni yang dicintai oleh Allah. Sunat je. Ulama ni dia, bahasa para fuqaha kita ni dia indah, dia tinggi, beradab dengan Allah. Dia nak bagi tahu sebut insya-Allah ni sunat. Tapi oleh kerana dia rasa sunat tapi Allah suka benda ni, nak kata wajib tak boleh. Jadi ulama memperkenalkan
mustahab. Jadi menyebut insya-Allah tu sunat. Kita kalau sebut sunat, oh sunat, tak wajib lah, oh sunat lah. Tapi mustahab, Allah suka. Mustahab tu sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan adab para ulama dengan Allah dalam memperkenalkan istilah-istilah ilmu ataupun istilah-istilah fiqh tadilah. Okay, balik kepada cerita tadi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jadi ulama bincang pula, insya-Allah ni adab dengan manusia ke ataupun adab dengan Allah? Jadi kalau kita lupa nak sebut insya-Allah, lepas tu dah masuk dalam kereta, tadi ada buat perjanjian dengan kawan, masuk dalam kereta nak pusing balik ke? Adakah nak kena call kawan? Assalamualaikum Mat. Ya. InsyaAllah. Adakah wajib macam tu? Jadi insya-Allah tu adalah al-adabu ma'allah, adab kamu dengan Allah. Jadi kalau kita tak ingat, tak perlulah nak teks balik kawan kita tu. Itu insya-Allah Melayu bolehlah, dengan makna janji kan. Tapi insya-Allah yang betul-betul mengikut Islam itu ialah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau jumpa kawan kita bersembang, janjikan sesuatu, tak ingat nak sebut, so dalam kereta tadi kita boleh sebut insya-Allah, sebut saja. Ataupun kata Al-Quran, kalau kamu tidak ingat, wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Kalau tak ingat juga, maka zikir apa-apa kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Sebab the intentionnya ialah untuk bawa kita mengingati Allah. Jadi kalau kita tak ingat, kita istighfar pun boleh, kita sebut subhanallah pun boleh, sebagai pengganti kepada insya-Allah tadi. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Dan Allah ajarkan doa, semoga Allah memberikan petunjuk kepada aku sesuatu yang lebih dekat kepada kebenaran. Rashada, Rasyada ni kebenaran. Apa beza rasyada ataupun perkataan satu lain rushd? Kita kalau anak-anak kita ni, kadang-kadang kita nak anak yang cerdik. Islam tak sebut cerdik ni. Islam sebut rasyada ataupun ar-rushd. Apa makna ar-rushd? Ar-rushd ni dia beza dengan az-zaki. Az-zaki ni orang yang ada kapasiti ilmu, orang yang ada kemampuan ilmu, cerdik lah, pandai. Tapi rasyada ini daripada perkataan rushd. Rushd ni bukan setakat dia ada ilmu, tetapi dia ada kemampuan untuk meletakkan ilmu itu pada konteks yang betul, dengan adab yang betul. Rasyada, meletakkan pada kebenaran. Dia bukan setakat ada maklumat, dia bukan setakat tahu tentang maklumat-maklumat ilmu, tetapi dia ada kebijaksanaan untuk menterjemahkan ilmu itu pada tempat yang betul, tujuan yang betul, cara dan akhlak yang betul. Okay, baik. Jadi sama juga orang apabila rasyada ini datang dalam konteks insya-Allah, itu maknanya ilmu yang betul ialah tak bercakap kalau kamu tak tahu. Jangan janji kalau serahkan adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Wala bisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Dan Allah Taala bagi tahu mereka tidur dalam gua tu selama 300 tahun ataupun 309 tahun. Jadi ini Allah nak sebut dua bentuk perkiraan lah. Salah satunya perkiraan secara bulan, salah satunya, yang kedua adalah perkiraan tahun berdasarkan matahari, al-qamari dan juga asy-syamsi. Salah satunya digunakan oleh orang Arab, salah satunya digunakan oleh orang Rom. Orang Rom. Jadi Allah mengiktiraf kedua-dua cara mengira tahun tadi. Jadi nak bagi tahu benda tu teknikal semata-mata. Jadi kamu nak kata 300 tahun pun boleh, kamu nak kata 309 tahun pun boleh, berdasarkan metodologi perkiraan yang berbeza-beza mengikut orang Arab ataupun orang Rom tadi. Jadi kalau orang Ahlul Kitab terkejut dengan
maklumat daripada Quran, mereka tengok ayat ni, mereka akhirnya terkejut. Ada yang terkejut sebab Quran boleh mengambil kira juga pandangan ataupun perkiraan daripada bukan orang Arab tadi. Kemudian kata Allah Ta'ala, Qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Jadi serahkan kepada, beritahu bahawa Allah lebih mengetahui apa yang mereka berdiam diri. Allah memiliki segala apa yang gaib di langit dan juga di bumi, dan tidak ada selain daripada Allah Ta'ala yang boleh menjadi penolong, yang tidak ada dan tidak boleh menyekutukan Allah dalam membuat keputusan. Okey, baik. Okey, kita tengok ayat yang ke-27. Okey. Ayat ke-27 ni, kalau kita tak faham konteks dia, kita tak letakkannya pada tempat yang betul. Okey, sekarang ni apa konteks dia? Cerita tu dah datang daripada Madinah. An-Nadhr bawa balik. Asalnya dia nak tanya soalan daripada Pedri tadi untuk test kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berita tadi dah tersebar di kalangan orang Mekah. Ada yang mula keliru, mula terkesan dengan pemikiran Ahlul Kitab tentang cerita Al-Kahfi tadi. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad macam mana cara nak counter balik. Tadi Allah bagi larangan, sekarang ni Allah bagi cara, metodologi yang tepat dalam menjaga keharmonian ilmu tadi. Jadi Allah bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." The only solution kalau kamu nak selesaikan masalah ni ialah tilawatul Quran. Bacakan Al-Quran tu daripada the actual resources ini, daripada sumber yang asli ini, dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang asal itu. Lepas tu dalam Islam ni ada konsep tilawah. Apabila kita tilawatul Quran, bukan sampaikan maksud sahaja, tapi kita sampaikan teks juga, itu artinya kita ada sumber yang jelas. Jadi Allah pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan kita baca Quran tak boleh faham makna saja, ataupun sebaliknya lah, kita ada tilawah. Tilawah ni kena baca, ada hukum tajwid, ada musabaqah tilawah. Apa kepentingan tilawah? Teks asal ilmu tu daripada Al-Quran tu dipelihara. Jadi kalau kita pergi mana-mana, cuba tuan-tuan bayang kalau Islam ni tak ada konsep tilawah. Kita jadi macam Kristian, hanya base kepada value sahaja. Yang penting awak deliver value yang baik, awak cerita nilai yang baik. Akhirnya nilai-nilai itu boleh ditafsirkan, diubah, dibawa ke sini tanpa dikembalikan kepada teks yang betul. Tapi dalam Islam ini kita ada konsep tilawah. Pergi mana-mana pun awak nak sampaikan nilai yang baik, mesej yang baik, mesti balikkan kepada teks yang asal Al-Quran. Itu pesanan kepada Rasulullah. Waslu ma uhiya ilaika min kitab rabbik. Wahai Muhammad, bentuk balik pemikiran sahabat kamu itu dengan membacakan the actual text daripada sumber ilmu Al-Quran. Pemikiran mereka mesti dibentuk daripada teks yang asal sebelum melihat kepada konteks. Nak melihat kepada konteks, kena faham teks. Dan teks itu adalah teks Al-Quran, rujukan yang asal. Keaslian ilmu Al-Quran itu perlu dipelihara, dan itu salah satu cara menyampaikan ilmu Al-Quran. Dan itu adalah cara yang Allah ajar kepada Nabi untuk counter balik pemikiran ilmu para sahabat yang sebahagiannya mungkin terkesan dengan cerita-cerita Israiliyat tadi. Sebab tu apabila kita baca Quran, Quran ni bukan setakat fakta, tapi teks-teks Al-Quran yang kita baca ni membentuk cara fikir kita, membentuk cara analisis kita, membentuk cara kita melihat peristiwa dengan cara yang betul. Maka itulah yang diminta kepada Allah, perintahkan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La mubaddila li kalimatih.
Jadi kalau kamu dah deliver penyampaian dakwah itu dengan teks yang asal, tilawatul Quran, sampaikan maknanya, tidak akan berlaku salah faham. Tidak ada apa yang boleh mengubah perkataan Allah Ta'ala, walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan engkau dapatkan daripadanya selain daripada Allah tempat yang berlindung. Okey, baik. Okey, kita tengok sikit ayat yang ke. Kita tamat pada ayat yang ke 28 29 secara ringkas saja. Okey, 28 29 ni Allah pergi kepada wasbir, sabar. Sabar apa pula kita ni, kan? Duk baca seorang-seorang waktu duha ni, duk tengok terjemahan. Sabar. Jadi kita nak relate kat mana sabar tu? Jadi Allah dah masuk kepada Nabi untuk sabar. Sabar dengan sahabat-sahabat yang istiqamah ni. Sabar macam mana? Okey, baik. Okey, Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam dalam pendekatan dakwah Nabi ni, Nabi ada kecenderungan untuk target elit-elit daripada masyarakat. Orang Mekah ni dia tak ada ulama. Kebanyakan elit orang Mekah ni adalah leaders, pemimpin yang berpengaruh dalam region itu, dalam tanah Hijaz itu. Orang Mekah ni dikenali sebagai pemimpin yang hebat. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy. Kepimpinan seterusnya itu didahulukan daripada Quraisy, sebab dalam kawasan semenanjung Arab ini mereka adalah elit-elit pemimpin yang ada pengaruh. Jadi Nabi ada kecenderungan dalam dakwah untuk target juga mereka ni. Contohnya dalam doa Nabi SAW, Nabi pernah sebut, ya Allah, Islamkanlah atau kuatkanlah Islam ini sama ada dengan siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab ataupun Abu Jahal. Maka Allah mustajabkan dengan mengislamkan Umar Al-Khattab, maka boleh memperkuatkan dakwah Nabi SAW. Yang kedua adalah elit di kalangan cendekiawan, ulama. Orang Mekah tak ada ulama. Siapa? Ahlul Kitab. Jadi apabila Nabi ada kecenderungan untuk target elit-elit ini, sama ada di kalangan ulama Ahlul Kitab ataupun di kalangan pemimpin Mekah itu, maka kadang-kadang rasa terbelakang sikit sahabat-sahabat yang dah lama berjuang ni. Sebab ada juga orang Mekah ni, dia pergi offer dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, aku boleh masuk Islam, tapi aku tak nak duduk dengan orang miskin ni. Aku nak ada kedudukan dalam Islam, tak nak duduk dengan orang miskin. Maka Allah pesan kepada Rasulullah, sabar, jangan terlajak dalam bab ini. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Daripada kau pergi lebih sangat nak pergi target elit-elit tadi sehingga mengabaikan sahabat-sahabat ini, jangan. Sabar, duduk istiqamah, jaga, stay dengan sahabat-sahabat yang kuat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berdoa siang dan malam. Sebab dah 13 tahun duduk kat Mekah ni, waktu tu mungkin tahun ke-11. Dah 11 tahun kita berada di Mekah ni. Kekuatan dan kestabilan dakwah di Mekah ni sebab mereka. Nah, maka kata Allah Ta'ala, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan palingkan kedua matamu daripada mereka. Jaga sahabat. Jaga sahabat-sahabat miskin ni. Janganlah kita sampai peringkat ada pemisahan dalam Islam, ada kasta dalam Islam. Kalau kau benarkan elit-elit itu masuk, jangan sampai ada kasta dalam Islam. Dan kena ingat jasa-jasa mereka yang telah memberi sumbangan kekalnya dakwah selama 11 tahun ini. Turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikut sangat. Mereka ada offer macam-macam kalau masuk Islam nak ada kedudukan. Jangan ikut sangat. Wattaba'a hawa, mengikut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusan mereka melampaui batas. Sentap. Jadi nak buat apa?
wa qulil haqqu min rabbikum. Allah perbetulkan balik apakah tugas sebenar Nabi itu, apakah tugas sebenar orang Islam itu. Wa qulil haqqu min rabbikum, Allah bagi tahu, sampaikan kebenaran. Tak apalah kalau orang elit tak masuk pun, tak apalah kalau ahlul kitab tak berkenan dengan kita pun. Kalau berkenan, kena ikut standard kita lah. Kena bergaul dengan orang miskin, kena duduk dengan kebanyakan, kena bersedia untuk berjihad. Tapi yang penting adalah wa qulil haqqu min rabbikum. Itu yang paling utama, sampaikan kebenaran. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau dia orang tak berkenan, tak nak juga, tak apa. Syaa' ni apa maksud dia? Syaa' ni adalah kehendak. Ini kalau bahasa modennya adalah kebebasan berpandangan, hurriyatur ra'i. Allah nak perbetulkan konsep kebebasan kat sini. Kan kalau orang-orang nilai-nilai di barat ni sentiasa mereka promote kebebasan. Setiap orang ni ada hak untuk bercakap. Cuma hak untuk bercakap lah, hak lepas bercakap tu tak ada. Hak bercakap kan, Palestin lepas bercakap tu kena tangkap. Hak waktu bercakap je lah, lepas dah bercakap tu dah tak ada hak tu. Contoh. Tapi dalam Islam Allah nak mengajar kalau seseorang itu bercakap, memilih nak pilih kebenaran ataupun kebatilan, Allah bagi tahu inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim. Ada risiko dia, ada responsibility dia, ada tanggungjawab. Kebebasan berpandangan dalam Islam itu ialah kebebasan yang berasaskan tanggungjawab, bukan kebebasan mutlak. Betul awak ada pilihan, Tuhan tak paksa. Tapi setiap pilihan Allah, setiap pilihan awak itu ada nilai di akhirat. Kalau awak pilih jalan yang salah, a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim. Allah beri kebebasan, Allah tak mengikat kamu. Kamu ada hak, kamu ada akal. Tapi kebebasan itu mesti berasaskan kebenaran, kerana ada risiko di akhirat, ada nilai akan diberikan di akhirat. Maka Allah sebut orang yang salah memilih, yang kufur akan diberikan, sediakan api neraka terhadap mereka, gejolaknya besar. Dan jika mereka meminta minuman, akan diberikan air seperti minyak yang membakar wajah-wajah mereka. Ini Allah ceritakan keadaan neraka tadi. Kemudian masuk ayat ke-30, Allah ceritakan, Allah tarik balik kita kepada track kita. Ayat 30 tu cerita pasal beramal. Sebab apa-apa cerita pun tak penting pun. Kamu tahu macam-macam anjing Al-Kahfi warna apa, kamu tahu lokasi Al-Kahfi kat mana, yang penting amalan kamu. Allah nak tarik kita, letak on the track, pada track yang betul, balik pada track yang betul. Dengan segala polemik Al-Kahfi yang mula dah tersebar dekat Mekah tadi, wahai orang Islam, perbetulkan balik, pergi masjid, jaga sembahyang balik, baca Quran. Jangan terkesan sangat. Sebab cita-cita ilmu, cita-cita yang tersebar ini, yang penting bagi Allah, wa amilus salihat, innal ladina amanu wa amilus salihat. Jadi kalau kamu tahu banyak benda pun, itu bukan ukuran di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu kata para ulama, laisa al-ilma bikasratir riwayat. Bukan ilmu itu kamu tahu banyak cerita, banyak riwayat. Kalau kamu tahu macam-macam pun pasal Al-Kahfi ni, itu bukan penilaian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi tahu wa amilus salihat. Selagi mana ilmu itu bagi manfaat kepada amalan kamu, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik pada track yang asal. Jangan mudah terkesan dengan cerita, polemik, kisah. Segala kisah itu yang penting bagi Allah ialah bekalan kepada amalan kamu. Kemudian yang terakhir sekali tuan-tuan, ayat 31 tu Allah cerita pasal balasan syurga, macam mana ganjaran syurga kepada orang-orang yang beriman. Ni'mas sawab, ganjaran ataupun pahala yang terbaik. Wa hasunat murtafaqa, dan mendapat syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai tempat berehat. Jadi habislah cerita ayat 31 tu, pengakhiran kepada cerita Al-Kahfi tadi. Pemuda Al-Kahfi, tak habis lagi surah Al-Kahfi.
Tapi kita tengok Allah landing kat mana. Allah mulakan ayat ni, ayat kedua dengan amalan, iman dan amalan. Allah menutup dengan iman dan amalan. Tengah-tengah tu cerita, ribut, polemik, sikap ilmu. Tapi Allah tutup dengan iman dan amalan. Tak penting sangat pun benda ni. Penting bagi kamu untuk ada sikap yang betul. Tapi lagi penting bagi Allah ialah kamu ada amalan yang betul. Maka Allah menutup cerita ini supaya orang Islam dalam menanggapi riwayat Israiliyat, cerita-cerita yang pelik, kisah-kisah peristiwa, isu semasa, isu politik, isu ekonomi, isu masyarakat, jangan menjadi pejuang isu. Jadilah pejuang ilmu dan amal. Maka Allah menutupkan dengan ilmu dan juga sikap ilmu yang akhirnya menatijahkan amalan tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.